Dari Malaysia. Oh, itu sembunyi. Dua tiga kucing berlari. Mana janji tadi? Macam mana lah? Awak tak sopi ni. Awak tak sopi. Kalau sopi awak barang datang baru bayar. Enggak lah. Awak bukan COD. Awak nyata aja, ada uang ada barang. Okey, tak. Serius. Okey. Tapi kalau amak dan sabalah itu dua amak tu tadi dua amak tu kalau inyo nama minta lagu tu nak perlu berang priti ambil dan minan tuliyo. Oh ya, pasukan Pak. Sebesar buatnya pakcik kita. Sampai dulu. Sulai dong. Sanjang tu lagu nampak harunya. Jangan kan DP baik dia lari dong. Nak ke mana makcik ni? Kok lari? Kok lari? Oh, ambil piti. Oh iyo. Tambah jauh je. Pulang Hasan. Apa pulang Mama? Basuh Malaysia Junior nak ngeroti bahasa awak dah. Apa mak pulang? Apa mak balik ke rumah? Oh, ringgit jadi rupiah kah? Tak apalah, ringgit je lah. Dolar pun kami terima kok. Cepalah mak. Cepatlah. Makcik. Jangan kena orangnya batang hidung nampak lagi. Makcik ke lewat belakang goju? Dari siko lewat Tia? Tia? Makcik masuk ke rumah? Kunci pintu kelolok kali. Kan tadi sabuk lolok dong Kalau tak apa-apa lah guna kalau minta. Pasukan apa? Langsung nyondok pak makcik tu. Nak pakcik aduh tenang yang jauh. Cuba dong. Kalau ndak ya. Iya.
Dah kau dua pulang ah. Matiin lah musik. Iyo dulu. Memang dah iyo dulu. Apa mana apa tu kau ngerti bahasa cucu? Nyamak, bejo lah cu. Kena cu. Tengok lu kau lah maknya. Nu kopi tiju, oma. Boleh curi ah, copet kete ha. Hah? Ada apa padu deh? Betul. Oke, terima kasih. Satu buah nomor lagu request dari makcik kita tadi ya bro ya. Nak minta lagu, nak cakap minta lagu tadi. Pasal kampung. Iya. Udah datang makcik itu. Satu awak tukar lagunya pun keluar lagi. Makcik itu dah tiba. Siku capai bapo cu. Siku capai. Tanya yang tadi tak nampak, nak babai. Iya, tanya Kisul, bapo logo. Siku capai. Nanti tadi kalau minta apa tak baik. Siku capai. Nan kalau minta tadi apa nak baik? Makcik elok kali lah. Makcik cantik. Saya selalu makciknya cantik makcik ni. Nak nyanyi apa kah? Nyanyi apa ni? Nyanyi apa makcik? Ciku capai. Kan tak piti cuyak dah coy. Mantap. Iya. Tanya Kisul. Ringgit lah. Macam mana ringgit tak nak ni? Tanya ke kibot lo. Om jo, siku capai. Makcik ringgit pakcik kita rupiah. Ini dua. Yang tadi anaknya cu. Yang ini emaknya. Ni makcik yang ni. Nyanyi dulu banyak-banyak dulu. Yang tadi tak nampak. Kalau kau terlalu banyak nyanyi kau mampus kau. Yang tadi tak nampak. Tak nampak. Pakcik pun pergi jauh. Yang tadi tak nampak. Ini nak kuyak. Okey mak, ini kuyak lagi. Okey, ciku capa. Ini kuyak. Sampai tau kak si kau kali. Makcik jangan jauh-jauh kalau mau nyanyi siku capai. Okey. Siku capak. Wang bongak dia pandai. Paham makcik? Paham. Wang bongak dia pandai, paham? Wang tak paham? Tak paham cu. Yang paham cu. Kalau nak bayar ringgit dah. Maksud makcik minta lagu siku capak itu apa ni? Isinya pun tak paham. Okeylah kita goyang aja lah ya. Siku capai. Orang dalam aja lah. Yuk. Orang dalam. Okey. Ini untuk keadilan sosial ya Bu ya. Cilempong kata. Siku capai. Bawit ni tak ada diam pai. Banyak. Hamba yang berbele-bele. Tu. Jemput tu. Dia copek lang tu masuk le peti ko ke dalam saku lek dulu. Kontel meles kan. Cukup cepat asyik. Nada. Mo lah. Cukup cepat capai. Wang biawak dan tupai lah. Tak. Tupai. Mana kamu wang jadi bawa ada petupai? Haram dan nombor sacik jo. Kalau nak kamu cik je. Iya. Kalau nak kamu nak buliang tu tak? Lai. Mana pilih. Nak acu yang mana gini? Mana wang kamu siku wang biawak dan tupai mana kamu? Dan ajo lah. Mana wang kamu wang biawak dan tupai? Dan ajo tu dan. Wala kong. Mana mo wang niyo biawak wang tupai? Makcik, tolong makcik. Nampakkan lagi ringgit tu dulu. Baru aku bisa jawab. Tengokkanlah. Ni ringgitnya. Wow. Okey, jawabnya. Mana kau? Wang biawak tu dan tupai. Dan ajulah tupai.
Wang tupai. Iya. Terima kasih banyak mak pakcik kau punya tupai. Alhamdulillah. Ambo sekali kau bisa berlagu je tupai bo. Inyo biar wak. Ya, siku coba, siku coba. Buka buku. Siku coba, cita coba kena baik. Di awak agak tak agak, uang lain mana waktu Di awak pamilya ame, tapi lihat tak baule. Macora ina sakete, tapi cijuan dan dape. Selalu sampai, bacewe ala pandai. Sukol duduk di balai, nampak di odi bensa junai. Bajota pagi joko hetang. Mohon dah berhutang adalah tak kambing uang yang kambing tidak kena papayu hutang dapat asiku capai tidak dapat cangku tapai adik awak agak tak agak inyo nikah inyo colai sampai bacewe ala pandai syukur duduk di kodai kenapa ada ini pakai Sarawak baca apa di Jokota nambah mohon dah bahutan jalan tak bawa uang bawa diu makan papayu was baik datang udapan di awal macam mana ni Cu? Macam mana ni Cu? Wow, RM50 Cu. Macam mana ni Cu? Cu, macam mana ni? Emosi aku ni Cu. Emosi aku ni. Macam mana ni Cu? Tolonglah Cu. Amankan yang dua tu Cu. Kuyak anggungan ni Cu.
Amankanlah cu. $150 tokonya satu tu cu. Baca hujan sampailah tuang berancaku. Dah lemas ni makcik. Dah lemas ni makcik. Alhamdulillah cu. 150 tokonnya ni cu. Macam mana ni? Dah nampak mata cu tu? Hai guys. Hai Basti. Ringgit Basti. Kalian tahu nggak mau beli apa ini? 50 Basti. 2-3 kucing berlari. Alhamdulillah 2 obat leti. Makasih makcik. Lagi. Mohon maaf. Saya akan tanya dulu. Tanya Bagaimana yang satunya lagi? Yang satunya lagi. Soalnya tadi Nana pegang ringgit tu balik apanya tu. Apa judulnya? Apa? Apa lagunya tu? Katuang. Kebicun doang. Apa kata orang? Apa kata orang je lah? Apa kata orang? Hah? Kebicun doang. Cu, cu siga tu nak request le cu. Ha? Oh, tanya sama ayah. Ayah yang baik hati. Senang sekali dapat ayah kat sini. Ini. Ya, itu ayahnya cu. Ayah. Kalau ayah tu sayang kat anak kan. Janganlah dia azab anak. Kasih aja lah. Dihembuskan saja ayah. Bukan sajalah. Macam mana ni? Dia sayang tak sama anaknya? Wow. Stop. Kalian dia turun anyo kalian. Jadi kalian dongong nak. Kia ada nolak dan pogang inggit saya ha. Ke Izul cik lah. Ke Izul sampai mana ada ke dan? Timang. Bekok jendu toyo to kuat tangan kau. Cuma jusiga kau nak request deh kau. Tu kamu lihat ke? Cuma jusiga. Lagu apa cu? Pantun bertanda. Bang. Kami cundung. Anaknya kami cundung coba pogo. 75. Inggit tu. Oh. Ringgit. Nyanyi apa ni? Yang best. Yang best tak ada, yang best, yang bos ada. Yang best tu yang mega. Artinya? Yang lama. Babi ni dua. Jendulin. Memang nakkan kami dulin. Jendulin aja. Memang balik je kami boleh. Oh, lagu jendulin. Lagu jendulin. Lagu jendulin ni. Yo, lagu jendulin nak. Copet nak. Awak bubuk kalian di atas nak copet nak.
Nó chỉ lên ganting oleh song yo. Capek nak, dong naya nak. Kepiti kaya. Masih bersama Yung Tabung Pusaka 2 Jatuhin Inggit keluarga. Ayo lama olahraga lagi ya. Ayo lama olahraga. Amat tadi semangat Pak. Dia lah uwana bacito dia on and dia jusana pilo takkan goya. Cinta ajuko adio juo. Stop. Apa cerita? Dah rutuh kau. Apa lagi? Supaya sama angin kau lihat. Yang mana? Mendengok. Oh mak. Apa gila cu? Oh mak tu, balik kau cuy yang kau macam. Yang kau. Mana tu? Bal tipis pun ah. Apa? Jauh. Tak ni inggit. Jadi Tanya panjul lo. anak kau nanya inggit dah mak tu dan jual inggit. Nak yang gig. Bang Zul, nak yang gig. Nak laku dah cu. Nak laku dah yang keyboard. Bukan tak lakunya kan tak biasanya nuko niko orang. Iya. Kalau awak tahu yok nuko kau. Memang hebat cuy yo. Iya. Tahu ya cu kon begitu? Biarlah dan magang inggit kau. Nak tontok dengan dompet kau inggit isi sodo kau. Astaga. Dan yang kau cara cu kon cu. Mana pun ada dapat dan inggit kau sejak dia menjadi artis. Iya. Kalau tak salah dan lah 70,000. Itu jujurnya. Nak pun dan tukar no. Iya. Nak minta lah, upi aja lebih. Duto mak. Tak. Alhamdulillah dapat inggit malam kau luar biasa tuan rumah. Lanjut. Dan baik kalian aman kalian. Samudayan nak tanang lah kalian. Asik.
Ya, selesai. Lalu apa utang awak? Alah. Udah isa dah. Ada lagi tak? Dua lagu. Sudah, tadi cik. Lah sudah mah. Akak yang sampai kau coba jukunyo nak request lo. Alun le, inyo tanya yang alun lu. Yang mana? Akak kak. Akak dia kodo, akak nyawir kak mau boleh lah baik kak. Tahu itu awun maju. Jadi anak dia hati kau nak ancak golak le. Iya. Makan pona dan makan seorang tanah. Utak dan nun adon cono tu. Iya. Tantun ajunya dari dulu le. Jolek dan sodoro. Hah. Mak. Kau nak adil ya, sesuai dengan tugas. Meskipun kalian di hati tidak berpolu. Namun Nocio kan menghargai kalian. Iko untuk uang seorang. Iko untuk kalian 431 ilah. Ya. Ambo letakkan di hati kau. Kau nak tanggung jawab ambo lagi.